Kebanyakan owner fikir masalah konten mereka, saya tak ada idea nak post apa. Tapi tanya betul-betul, anda tahu produk anda tahu apa customer selalu tanya, anda tahu cerita kedai anda, idea ada, masalah sebenar bukan idea, ia eksekusi. Duduk, fikir ayat, tulis caption, buat 5 kali untuk seminggu. Itu yang makan masa dan tenaga yang anda tak ada lepas seharian kerja. Di sinilah AI masuk, bukan untuk fikir idea untuk anda, untuk percepat eksekusi. Contoh, satu produk, tudung Sage, RM39, AI pecahkan jadi 5 sudut untuk seminggu. Isnin, perkenalan. Selasa, selesai masalah. Rabu, testimoni. Khamis, behind the scene. Jumaat, soft CTA. Satu idea, seminggu konten. Tapi satu benda penting, suara tetap anda, AI draft anda polish, follow Cakna AI. Video seterusnya, saya bagi anda challenge audit feed 30 saat,